Ali Syukri. Dia ada wartawan duk main keliling dia, dan dia tengah duk basuh geng-geng wartawan tu. Dia kata, aku ni kalau nak jual handbag, nak jual produk aku, tak ada siapa nak cover. Tapi bila aku bergaduh, bila aku menari dengan pondan, bila aku nak saman orang, hampa main cover aku. So in a way, semua orang tahu kata the world or the human works that way. Tuhan bagi tahu kita daripada kain putih, tapi pasal apa kita suka negatif? Aku tak tahu. Kenapa? Otak kita, dia pay attention dengan benda yang dia selamat, dengan benda yang di luar kebiasaan. Berapa ribu tahun dulu, kita kena survive. Moyang hang dengan moyang aku duduk dalam satu hutan yang sama. Moyang aku mungkin laid back, dengar bunyi dalam semut. Tak ada apa, tu jiran aku. Tapi moyang hang tahu, ni mungkin kelimau ni, mungkin ular ni. So kita being tune untuk sensitif dengan benda-benda surrounding. So yang ni yang aku pasal lah. Semua orang boleh faham negatif ni nak buat macam mana, tapi diorang tak over clear kenapa negatif tu kita sangat pay attention at the first place. Dan aku guna benda tu cuba jawab soalan, kalaulah kita faham macam mana otak manusia ni pay attention, kita guna benda tu untuk buat dekat konten. So salah satu benda yang kami jumpa dekat Hook, kami panggil rant. Rant ni antara benda yang paling senang faham, senang apply dan paling konsisten dapat result. Contoh terbaik adalah konten yang aku buat untuk hang. Okay, itu kan guys, kalau korang nak satu skrip untuk meyakinkan korang untuk beli course storytelling si Farid ni kan, itu adalah dia. Cara dia structure kan skrip tu, aku rasa kan 50 orang tengok, 25 orang pergi ke set positif, 25 pergi set negatif. Aku tak tahu macam mana dia buat.